Assalamualaikum dan juga hai semua. Jadi hari ni saya nak share resepi mak saya. Resepi ni memang legend guys. Okay, resepi ni sejak saya umur dalam 7-8 tahun macam tu, mak memang selalu masak, selalu buat petang-petang dengan kita orang adik-beradik. So this is a legend one for you. So boleh stop ataupun boleh pause untuk baca resepi. Dekat caption pun kita dah sertakan resepi berserta cara-cara. Sebab kalau saya nak explain memang jadi panjang. Jadi korang boleh tengok video ni dan juga boleh refer dekat caption. Saya dah terangkan secara detail macam mana nak buat. And saya nak remind kepada korang yang nak cuba resepi ni. Resepi ni memang tak sesuai kalau korang nak goreng donat ni lepas tu nak makan 2-3 jam lepas tu. Memang tak sesuai sebab donat ni memang kita kena makan panas-panas baru dia crunchy, baru dia ngam-ngam soy. Memang mantap, korang kena cuba. Okay, so bahan-bahan ni pun mudah sangat. So mesti ada yang nak tanya, kalau donat ni kita buat frozen boleh ke? Boleh guys, takkan tak boleh. So frozen korang boleh bakar pada suhu 150 selama 10 minit. Itu sahaja. Okay, kalau nak goreng pastikan minyak tu panas-panas baru korang goreng dan salutkan dengan gula. Okey, gula ni kalau tak nak manis boleh kurangkan. Dan kepada anda semua, korang wajib cuba resepi ni. Dan ini adalah donat yang saya buat hari ni dan saya bagi dekat jiran dekat sekeliling rumah saya lah. Okey, saya nak remind korang wajib cuba resepi sedap doh ini. Okey, dan kepada anda semua, selamat mencuba. Bye bye.